Ini saya nak cerita pasal tayar. Kemarin waktu tayar saya kena besi tu, tayar tu dia tak nak tampung lah. Bubuk sebab besi tu dia lepek Boh cacing 2 ekor pun tak boleh. Angin dia keluar lagi kuat. Saya pun belilah tayar apa yang ada kat situ. Kalau memang tak rancang lah. Saya beli tayar jenama Viva Diamond. Jadi saya kalau kata saya lah kan, kalau ada pilihan tu saya ingat saya tak mau lah beli tayar jenama Viva ni. Ada alih saya cari alih tu. Tapi sebab tak ada pilihan, saya ambil juga lah tayar ni. Tapi okey, tengok saya bawa motor ambil kona pun boleh, confident tu ada. Dia tu kedai yang saya pergi tu kedai kecil lah. Dia tak kalut apa, dia memang buat tayar saya. Lepas tu turun ni pakai gam. Jadi dia cuci balik, cuci pun kosong-kosong aku tu ya. Jadi dia kata try tak payah pakai gam kok. Sebab sebelum ni memang bila saya tukar tayar belakang, memang saya bubuh gam balik sebab dah biasa guna gam kan. Ni cerita dia. Saya tak bubuh gam. Ni kira cukup lebih daripada 24 jam lah pada video ni direkam. Tak ada masalah apa. Jadi macam itulah cerita dia pasal tayar yang saya terpakai secara tidak sengaja. Ya.